Apakah wajib baca Fatihah semua rakaat atau wajib baca satu rakaat saja? Wajib setiap rakaat baca Fatihah. Sama ada laki-laki atau perempuan, imam ataupun makmum, semayang orang yang mukim atau musafir, semayang berdiri atau semayang duduk kerana uzur, semuanya wajib Fatihah. Dalil Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah semayang orang yang tak baca Fatihah. Hadis yang lain, la tuji'u salatu rajulu la yaqra'u fiha suratul Fatihah. Tidak sah satu permayang yang dikerjakan seorang laki-laki yang tidak dibacakan pada semayang itu akan surah Fatihah. Wajib setiap rakaat. Cuma rakaat orang yang masbuk, sekadar mana yang dia sempat berdiri dengan imam, sekadar tu baca. Contoh, imam sudah hujung-hujung. Mana imam, inna a'tainakal kausar, dia baru sampai Allahu Akbar, inna syani'aka huwal abtar. Nampak? Hujung dah, dia pun baru bismillahirrahmanirrahim, tema Allahu Akbar raka', dia bismillah baru, tinggalkanlah. Itu ditanggung oleh imam kerana dia masbuk. Okey? Itu saja.